Assalamualaikum semua, apa khabar dan selamat datang ke rancangan Melancong ke Sabah. Dan kali ini adalah episod yang paling tak best sekali kerana ini adalah episod yang terakhir. Jadi macam itulah, ya, setiap yang bermula pasti akan berakhir. Tapi sebelum itu, ya, kita dibawa ke satu tempat yang namanya Mari Mari Cultural Village. Tempat ini memang awesome, ya. Jadi jangan lepaskan peluang kalau anda di Sabah, datanglah ke tempat ini. Untuk itu, mari kita saksikan video ini hingga selesai. Saya akan jadi guide kamu. Nama saya Van Allen. Boleh panggil Van, boleh panggil Allen. Bukan Van kereta, Di sini, Mari Mari Cultural Village meletakkan semua tradisi tentang suku ataupun tribe yang ada di Sabah di satu tempat, untuk mudah kita lihat dan memahami keadaan mereka. Dan sekarang ini pun kita di dalam hutan, di atas jembatan gantung, sedang menuju ke dusun Kadazan. Kita simpan dekat tempayan. Okay. Satu tangkap untuk satu keluarga. Ini namanya tangkup, tempat dusun Kadazan menyimpan beras. Jadi selepas dusun Kadazan menuai padi, mereka akan menyimpan beras atau padi mereka di dalam tangkup ini. Satu tangkup untuk satu keluarga. Jadi kalau banyak tangkup, itu menunjukkan orang tu kaya. Dan satu lagi, kalau ada yang mencuri, pencuri itu akan dihukum dengan kepalanya dipotong dan digantungnya di Dusun bila siling. dia nampak orang naik sini ke tiba-tiba malam-malam, yang si pemalas tak nak kerja kan, dia pergi curi. Lepas tu orang dusun dia tangkap, dia potong, dia letak dia ke atas ni. Nah, sekarang kita akan memasuki rumah dusun Kadazan. Nah, rumah ini diperbuat daripada buluh dan tiang serinya adalah daripada kayu berlian. Dalam rumah ni ada 3 bilik tidur. Nah, ini adalah bilik untuk pasangan suami isteri. Nah, yang kat atas tu adalah bilik anak perempuan dan yang kat bawah tu adalah bilik untuk anak lelaki. Yang ini sekarang ni, ini adalah ruang tamu, macam living room lah gitu. Tu kat bawah tu adalah bilik untuk anak lelaki. Yang ini pula adalah untuk bilik datuk nenek tinggal kat situ. Ini ruang dapur. Nah, sekarang Van Allen atau pemandu kami di Mari Mari Cultural Village ni tengah tunjukkan macam mana menghidangkan sejenis masakan dusun Kadazan, ya, yang memasak pulut dalam buluh. Macam lemang gitulah. Jadi triknya adalah kalau masak tu senyum. Jadi bila senyum dia sedap lah kan. Ada lagi pula benda tu. Pelan-pelan suara yang lama tu yang nak datang balik pula, macam kena sampuk itu. Seram. Sebenarnya sekarang ni kita beratur sebab kita nak masuk pula ke kawasan perumahan Rumus. Jadi sama-sama kita saksikan. Satu rumah panjang ni itu satu kampung. Ini satu bilik. Satu bilik, satu keluarga. ramai lah. Okey, apa yang kita sedang lihat sekarang ini ialah mereka sedang menunjukkan bagaimana orang Rumus seketika dahulu, ya, menghidupkan api, iaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh didapati di sekitaran mereka seperti buluh yang kering. Jadi ini special ni. Rasa-rasa kita boleh tak? Kalau saya, mungkin sebelum api tu menyala, ambulan dah datang kot. Saya tak tahu bukan baru ada api. Ini bau. Merah-merah. Belum Dia nak tengok api. Kasih motivation. Bara. Tak nak bara, nak apinya.
Okey. Sabar. Asap tu untuk jamu. Orang jahat. Baru tahu. Apalah kalau kita sesat dekat zoo kan. Dekat zoo. Zoo pun boleh sesat. Mana nak tahu kita buat ni. Melodi. So melodi ni ini nama dia dekat sini dia kena panggil kuling tangan. Kuling tangan. Betul. Kuling tangan maksud dia tangan yang gila. Yang cepat. Okey, selepas kita dengar cerita tentang orang hilang kat zoo tu, sekarang ini kita on the way untuk melihat bagaimana rumah orang bajau. Tak sangka dapat idea macam itu hilang kat zoo So, bajau untuk bajau darat ataupun bajau sama ini rumah dia. Tapi rumah dia lagi tinggi. Kat bawah tu kan laut. So bawah ni kenapa dia bagi dia tinggi? Untuk bajau darat dia akan simpan kuda, kerbau, haiwan. Itu saja. Kelapa lah. Mula dia gunakan tebu. Tapi dia generasi ke generasi. Maksudnya anak so ini dia ada generasi. Betul Kak. Abang, betul kita yang akan duduk depan nanti. Yang lain kena bawa satu barisan. Tangan letak tepi. Make sure warrior boleh nampak tangan awak. Jangan letak dekat poket, jangan letak dekat belakang. Nanti dia ingat awak pegang pistol ataupun pisau nak bunuh dorang. Okey. So, tangan tu letak tepi, senyum. Okey, dan juga senyap. Senyum. Jangan ketawa. Ketawa nanti dia orang gila. Ni orang gila tak payah. Okay, so yang ada sakit jantung ke apa ke lemah semangat, kita pergi belakang sikit. Oh, ramai. Selamat datang di kampung kami, siapa nama? Dharma. Syukur. Ini siapa semua yang kau bawa masuk di kampung kami? Kawan, baru kita kenal. Ini baru kita kenal.
nama Syah Guntarak, anak ketua kampung di sini. Jadi itu saya terima kamu masukkan sana. Masukkan, masuk ke sana. Dah boleh bercakap. Agak panjang untuk tangkap. So ini rumah burut. Okay, burut ni adalah kaum yang paling menakutkan pada zaman dulu. Dululah. Okay. Orang nampak tadi ada moral. Sana ada di sini. Tapi satu je lah kalau di sini letak dulu. Okay. So Ready.
mau pergi